Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Siti Aisyah binti Ishak, pengacara rancangan destinasi terbitan SP Media TV Star bagi meninjau perkampungan Lahad Yoi, Sebang Perai Utara, Pulau Pinang. Suasana di sini begitu mendamaikan serta mampu mengamit para pelancong atau pelancong-pelancong yang datang ke kampung homestay Lahad Yoi. Lokasi homestay Lahad Yoi ini terletak kira-kira 5 km dari Susul Kelab Utara, Ruberaya Utara Selatan selepas Plaza Tos Sungai Dua menghala ke Tasik Lugu, Sebang Perai Utara, Pulau Pinang. Populasi penduduk di kampung Lahad Yoi ini dianggarkan seramai 3,000 orang, manakala jumlah kediaman sebanyak 400 buah rumah. Yang rata-ratanya adalah rumah berkonsepkan Melayu tradisional. Pekerjaan utama penduduk di sini adalah sebagai petani, manakala bagi golongan belia pula, sektor kerajaan dan swasta menjadi pilihan kerjaya mereka. Di samping itu juga mereka yang mencuburi bidang perniagaan. Mari ikut saya melawati perkampungan Lahad Yoi. Jom! Saya hanya tahu makan lemang pada hari raya puasa dan raya Ailadha. Sekarang saya teruja kerana berada di tempat pemekaran lemang Lahad Yoi, Sebang Perai Utara yang telah beroperasi melebihi 30 tahun. Mari ikut saya melihat cara pembuatan lemang. Saya Muhammad Sobri bin Harun, pengusaha lemang di Lahad Yoi, Tasik Lugu, Sebang Perai Utara. Saya usaha lemang ni lebih kurang 30 tahun, mengambil alih daripada Allahyarham bapa saya yang meninggal pada tahun 1974. Sehingga sekarang lah saya terus meneruskan tradisi lemang. Jadi pada lemang, kalau harian hanya dalam lebih kurang 50-60 batang saja sehari untuk pasaran pasar malam. Kecuali hari raya, di Petri atau dia melebihi dalam 2,000 atau 3,000 batang lah. Lebih kurang tu lah. Beginilah keadaannya apabila lemang sudah dibakar. Pekalan Macang, Sungai Dua, Sebang Perai Utara, terdapat satu tempat yang sangat menarik. Mereka berkumpul di sini bukan sahaja untuk minum, malah mereka berkumpul di sini untuk mengoyak daun nipah untuk dijadikan daun rokok. Mari bersama saya untuk melihat apa yang mereka buat. Saya sebagai pengurusi nelayan Sungai Pekalan Macang untuk menerangkan berkenaan projek usahawan rokok daun, di mana daripada mula menaiki perahu daripada Pengkalan ke tempat pengambilan pucuk dalam masa lebih kurang 20 minit lebih kurang ke tempat tu, dan kita mendarat di tepi pantai sehinggalah pendaratan masuk ke dalam hutan nipah dan mencari pucuk yang mana boleh dipakai dan boleh digunakan untuk rokok daun. Dalam masa lebih kurang 1 hingga 2 jam, kita menebang dan menarik keluar daripada dalam hutan sehinggalah menaiki perahu. Sebab apabila menaiki perahu, kita akan bertolak balik kepada Pengkalan, di mana apabila sampai di Pengkalan, kita akan menarik pucuk-pucuk naik dan disimpan, disandak di pokok-pokok yang berada di kawasan Pengkalan. Di mana semasa pengambilannya kita memang teruk. Memang kita randuk selut, randuk semua sekali. Apabila kita dah masuk ke dalam, kita dah randuk selut semua, kita tebang tebang pucuk nipah dan kita heret keluar dalam masa lebih kurang kita dah terang tadi, di mana kita dah balik ke Pengkalan. Kita akan sandak dari pokok dia semua, kita akan takik dia
di mana takik dia tadi pun kita dah tunjuk, sehingga dia dah takik untuk proses pengoyak. Kita pun dah tunjuk dalam masa lebih kurang 1 batang 5 minit lah kita takik, dan kita koyak lebih kurang 1 batang dalam masa setengah jam hingga ke 45 minit. Selesai saja kita takik habis, kita akan mengoyak, kita sudah koyak, kita akan ikat-ikat, kita akan salaikan dia di tengah panas sehingga dia mengeringkan air. Selepas mengeringkan air, kita akan turunkan dia, hamparkan di atas simen. Hampar di atas simen sehingga dia gulung apa semua kering elok. Kita akan potong dia punya pucuk. Dia proses dia, kita akan biar sekejap. Kemudian kita akan potong dia punya pucuk. Kepala dia kita akan buang sekerat. Kemudian kita akan buat bekaskan dia. Di mana nak sudah ambil dalam tu sikit. Di mana dia dia punya potongan dia mengikut cap. Mana berkas dia tu ikut cap. Dan kita dalam usahawan rokok daun ni dah berjalan lebih kurang 7-8 tahun dah di pondok ni. Jadi daripada dahulu lagi perusahaan rokok diusahakan oleh nelayan sungai apabila tidak ada pendapatan udang. Rokok ni dinamakan sambilan, pendapatan pun tidak lumayan, di mana kita akan mengeluarkannya lebih kurang satu hari 200 ke 300 cap ya. Kadang-kadang hujan kita tidak boleh mengeluarkan, makan masa pula 2-3 hari baru kita boleh mengeluarkan rokok daun balik. Di mana kita mengeluarkan, kita boleh hantar terus-terus kepada pembekal. Pembekal akan di kedai-kedai pembekal dan hantar kepada kedai-kedai. Kemudian kita akan dapatkan hasilnya untuk persendirian, bukan untuk persatuan. Jadi ini adalah sambilan apabila tidak ada hasil udang di dalam sungai. Udang pun dah pupus banyak, jadi dipupuskan oleh ikan keli. Jadi pendapatan nelayan tidak ada buat masa sekarang. Jadi sambilan menggunakan pucuk nipah untuk sebagai daun rokok. Sehinggalah proses penjualan selesailah. Kita kerja kita itu. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Muhammad Fauzi bin Taib, pengarah urusan Anjung Village Spa dan juga pengasas produk kosmetik Tash. Di Anjung Village Spa ni kita menyediakan perkhidmatan rawatan muka. Rawatan muka di mana di sini kita menyediakan berbagai jenis rawatan muka, termasuk rawatan menggunakan secara tradisional dan juga moden. Di sini kita juga menyediakan rawatan muka menggunakan mesin, di mana kita menggunakan mesin diamond peel untuk kesan yang lebih cepat. Ini saya nak perkenalkan produk yang dikeluarkan oleh Anjung Village Spa, di mana set skincare Aura Light Glow. Okey, glowing, whitening and flawless. Okey, dalam set ni kita ada pencuci muka 100% organik. Pencuci muka kita daripada buah delima, pati buah delima. Manakala Sun Care SPF 55 untuk pakai harian, untuk siang, di mana ia melindungi kulit daripada cahaya matahari. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana program homestay Lahak Jue telah pun menjadi kenyataan. Jadi saya di antara penduduk kampung yang telah menyatakan serat untuk mendirikan sebuah homestay di kampung Lahak Jue, dan setelah perbincangan dibuat beberapa kali dengan penduduk kampung, mereka telah memilih saya sebagai ketua untuk tujuan-tujuan pendaftaran homestay. Dan apabila homestay ini telah pun diluluskan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan atau MOTEK pada 25 hari bulan Jun 2015, maka pihak MOTEK telah pun memilih saya selaku penyelaras kluster bagi homestay Lahak Jue. Jadi itulah sejak daripada itulah saya dipanggil untuk mewakili homestay Lahak Jue untuk semua urusan atau aktiviti yang dianjurkan oleh pejabat MOTEK Pulau Pinang. Homestay ini mempunyai beberapa lagi produk-produk yang menarik untuk para pengunjung. Boleh cikgu ceritakan sikit?
Ya, kebanyakan produk-produk yang terdapat di homestay Lahak Yue adalah produk yang telah diusahakan sekian lama oleh penduduk. Antaranya pengusaha lemang. Lemang Lahak Yue adalah antara lemang yang popular dan mendapat tempahan yang cukup tinggi, terutama sekali pada musim perayaan Hari Raya Puasa dan juga Hari Raya Korban. Manakala produk lain termasuklah penghasilan bahulu, bengkel bahulu yang dibuat secara tradisional dan moden, serta juga produk berupa hasil pertukangan penduduk, kraft tangan, dan juga produk yang dalam kawasan homestay Lahak Yue, termasuk juga produk penghasilan pisau dan juga pisau toreh di bawah pengampungan pandai besi dekat Pekan Darat. Di samping produk hutan pelajaran air hitam, kita juga menawarkan produk untuk memudiki sungai Perai daripada Penggalang Macang sehingga ke hutan pelajaran air hitam. Di samping itu juga kita ada produk-produk penghasilan hasil-hasil keluaran makanan lain seperti kerisik dan sebagainya. Lahar seperti mana yang kita maklum iaitu lanar atau lumpur. Terselutlah. Manakala Yue itu adalah panggilan tempatan bagi suatu keadaan yang menggambarkan jerlus. Yakni kalau kita berjalan di atas kawasan yang tanah tersebut, maka kita akan terbenam atau kita akan terjelus masuk. Bukan saja manusia, malah ada berlaku ternakan seperti kerbau pernah terjelus dalam lahar Yue tersebut. Jadi keadaan asal-usul tersebut ada kaitan dengan dari segi geografinya adalah mendapan sungai di masa lampau, dan sungai tersebut menjadi satu dataran lumpur dan sekarang ini ditumbuhi oleh rumput-rumput. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan lahar Yue. Ya. Masih ada lagi ke tempat tu, cikgu? Ya, masih ada lagi. Boleh kita nak tengok dekat sana? Jom kita tengok. Sekarang saya berada di Kampung Lubuk Merayan Dalam. Bersama saya Haji Ahmad bin Abdul Rauf. Orang sini panggil kat dia Pak Ngah, yang berusia hampir 1 tahun. Okey Pak Cik, ceritakan sedikit asal-usul Kampung Lubuk Meriam. Asal-usul Kampung Lubuk Meriam ni, ya, ceritanya daripada dulu ni, sungai ni masih semak, tak ada orang jaga dulu ni. Sebelum orang masuk kan. Kemudian bila ada masa tu, jadi pokok-pokok kayu, segala batang-batang kayu tu, yang tumbang-tumbang dalam sungai tu, tak ada orang nak cuci kan. Kemudian bila tak cuci batang-batang kayu tu, bila yang nak berjalan susahlah, bukan, dah sangkut. Bila sangkut, tak banyaklah batang kayu tu, tapi batang kayu yang jadi ayam tu namakan kayu apa tadi kata orang, batang kayu besar lah. Kemudian dia tumbang melintang jalan, melintang sungai. Bila melintang sungai, ayam tu bila nak jalan tak boleh lah. Kemudian dia naik ke atas batang kayu tu, ayam tu jatuh tu, tumbuk bawah tu jadikan lubuk mayam. Bila jadi lubuk mayam tu dalam lah, lebih kurang 2-30 kaki jadi lubuk. Bila jadi lubuk tu yang katakan apa nama Tok Kamat yang ada di situ. Kemudian masa dulu tahulah, bila ada satu kampung ada satu orang apa nama panggil ni, orang Sakai kata apa, ketua kampung apa Tok Dukun lah bukan. Dukun dia tu dia lah pegang situ kawasan tu. Bila itu jadi untuk orang yang jaga dukun tu dia duduk situ. Bila orang nak tengok buaya ke, dia ada 2 macam. Buaya kamat dengan merayam kamat. Bila orang datang, orang pelancong main nak tengok dia kena jumpa Tok Dukun tu lah. Tok Dukun kan. Tok Dukun tu tanya, bagi tahulah kalau hamba nak tengok, kena bersautlah dekat dia, tapi kena buat kenuri dekat dia. Kena buat kenuri, kena tengok, kalau nak tengok mayam, dia timbul mayam.
Kalau nak tengok boya, dia tengok boya. Boya kaman. Bila ni dia sound, boya tu pun timbul lah. Kalau tengok boya, tengok ni dia mayam. Kemudian lepas dia tu, kalau kita dia boleh tengok begitu, dia kena buat apa nama, tunaikan janji kita dengan dia ada, janji nak tengok tu kan. Kemudian lama lah juga duduk situ. Masa tu lepas nak banyak ramai dia tengok lah, nama tengok dia kena bersaut lah. Kemudian lepas bila tu dah sampai orang putih mai, orang putih cerahkan cerah sungai tu. Cerahkan sungai tu, cerah habis semua lah, tarik segala kayu besar-besar, balak-balak semua tarik habis. Yang balak besar tadi pun tarik habis. Dia potong kiri kanan, dia tarik. Habis bila habis tu, dia apa nama, Tok Kamat tadi pun dia tak mau duduk situ. Sebab dia kata dia tak boleh duduk, sungai pun dah cerah. Kemudian lagi satu, air hakisan, daripada dulu ada kelang minyak. Kelang minyak dengan kelang ubi kayu tu. Di estate ni semua tanam kelapa kalau nyok dulu ni kan. Kemudian bila buat tu dia tak mau duduk, pasal apa busuk dia tak mau duduk. Lepas dia apa nama dia punya lubuk tu pun dah jadi terpelancankan. Bila cangkat dia tak mau duduk, dia tak boleh duduk lagi lah. Kemudian dia lari lagi tu kan. Okey Pak Cik, di manakah yang kata tempat yang sejarah Lubuk Meriam tu? Sejarah Lubuk Meriam ya tang ni lah. Mula sayang. Betul-betul. Dulu ada satu belang kayu balak ni. Kemudian bawah batang balak tu yang jadikan lubuk. Tang tu lah. Ya kalau siapa nak main tengok Lubuk Meriam, tang tu lah Lubuk Meriam. Sekarang kita berada di Hutan Pelajaran Air Hitan Dalam, salah satu tempat yang menjadikan tarikan pelancong yang datang ke Lahad Yui. Antara kemudahan yang disediakan adalah titi gantung, menara tinjau, laluan boardwalk, wakaf rehat, kaunter informasi, gerai dan jabatan gantung. Mari kita tengok apa yang ada di dalam. Bagi penggemar burung-burung dan juru foto, di sinilah tempat mereka untuk merakam pelbagai spesies yang ada. Di sungai inilah para pelancong boleh bermudik dari kampung Pekalan Macang hingga ke kampung Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa abang? Sehat. Okey, sekarang kita berada di homestay Taman Sri Budi, Desa Budi, Sabang Utara, Pulau Pinang. Bersama saya, usaha homestay Ustazah Salasia. Okey, Ustazah boleh ceritakan sikit macam mana Ustazah mengusahakan homestay sampai sekarang? Ya, insya-Allah. Kalau nak ikut tanah ni diusahakan selama 20 tahun. Daripada tanahnya payah, usahanya sehari dua pokok hutan nipah ditebas hinggalah sampai berjaya. Lepas tu pula dengan ulangnya, dengan tebuannya ligan, larilah kami ni. Lepas tu datang hamba Allah. Dia kata, Ustazah ni nak buat apa ni? Saya kata nak buat rumah untuk mengaji Al-Quran. Lepas tu dia tak apa, saya bagi tanah untuk tanah perumahan yang sudah diproses sebelah. Dia tambunlah ke sini. Tambun dijadikan sebuah rumah. Lepas tu datang pula sama rahmat Allah, saya ada rumah sebiji. Kiranya Ustazah hendak ambil lah untuk buat apa pun tak apalah, bajikan. Saya kata tak apa, insya-Allah kalau ada rezeki saya boleh ambil balik. Saya buatlah usaha lah selama 4-5 tahun, rumah ni baru nak siap. Gitu saja. Pengalaman tu memanglah pahit masa nak mengerjakan tanah ni.
Sebab tanah payah. Macam-macam lah ada dalam payah. Secara kebetulan mak mentua saya ni dia guru agama. Lepas tu ada anak murid dia ni nak wakaf kan, bukanlah nak bagi wakaf kan, apa dia rumah asal, rumah orang tua-tua dulu ni. Rumah ni lah ni. Rumah ni agak usang lah, tapi rumah tu masa tu di Penang Tunggai. Jadi daripada rumah tu, jadi dia nak bagi untuk nak buatlah apa-apa pun. Jadi dia tanya saya, nak ke rumah ni? Saya kata, kita ambil lah. Kan, kita buatlah apa yang baik. Kita tanah yang ada lokasi di sini agak cantik sebab di antara Taman Desa Muni dengan Taman Seri Muni. So dia duduk tengah-tengah. Kita pada mulanya kita tak merancang lah kata nak buat apa homestay. Cuma kita nak buat rumah inapan keluarga saja. Tapi lepas pada tu bila kita dah mula buat balik ni, kita nampak banyak orang mai tanya, nak buat homestay ke? So bila dari itu kita bagus juga kalau buat homestay daripada biak saja macam ni kan. Jadi mak mentua saya kata tak apalah, kita keluarkan bajet sikit untuk belanja buat bagi cantik sikit, bagi nampak ada suasana kampung di tengah-tengah taman. Action. Di Singai Dua, Kalang Macang, Sepang Perak Utara terdapat satu tempat yang sangat menarik, iaitu mereka berkumpul di sini bukan sahaja untuk mengoyak daun nipah untuk jadikan daun rokok, malah mereka Action. Kalang Macang, Singai Dua, Seberang Perak Utara terdapat satu tempat yang sangat menarik untuk dilawati. Mereka berkumpul di sini bukan sahaja untuk mengoyak, untuk minum, malah mereka berkumpul di sini untuk mengoyak daun nipah untuk dijadikan daun rokok. Mari bersama saya untuk melihat apa yang mereka buat.